daripada pada satu kolom. Semua kereta-kereta ni ada kepingan-kepingannya. Saya. Bonet satu keping, bumbung satu keping, pintu kiri ada 4 pintu, 4 keping, 5 pintu, 5 keping, 2 pintu, 2 keping, 3 pintu, 3 keping. Macam mana ada 2 pintu, 3 pintu? 2 pintu depan saja, 3 pintu dengan 2 belakang. Itulah dia. Kalau 5 pintu, 4 pintu, kedua kiri kanan dan satu di belakang. Itu 5 pintu. Di mana-mana komponen dia memang boleh dicat. Dan cat itu dia akan hampir sama saja. Kacau wali ni memang suka kacau lah, Syafiq. Saya. Yang kacau tu kalau dia langsung tak dapat nombor cat tu dia tak dapat. Kerana untuk makluman kepada semua, cat dalam kenderaan pada kilang dia akan masukkan, dia panggilkan oven. Dia masuk dalam cat, dia keluar je. Tu sebab cat tu dalam kilang, cat keluar daripada pengeluaran kilang, cat memang cantik. Itu beza dia. Saya. Baik, teruskan lagi. Nak ambil soalan dari rakan kita ni, Wan. Nak tanya, adik saya dah tamat lesen P dan dia lupa nak update ataupun renew ke lesen kekal. Apa harus dilakukan? Minta pencerahan, Datuk. Tak payah risau. Terus kena cepat. Tak boleh kurang dari 2 tahun. Tak boleh kurang dari 2 tahun daripada lesen P ke lesen kekal. Lesen kekal. Jadi lesen P tu 2 tahun. Lesen P tu 2 tahun. Diberi kebenaran 1 tahun. Tak boleh lebih. Dan dia kena pergi cepat-cepat lah. Bawa saja. Mesti owner ya. Kalau dia belajar dekat luar negara, dia kena ada bukti-bukti lah. Bolehlah ibu atau keluarga atau yang terdekat untuk membarui. Seterusnya, kereta saya Triton VGT tahun 2016. Bahagian enjin banyak sangat habuk. Bolehkah dia sembuh dengan air? Yang kedua, kenapa kalau terlibat dengan kemalangan, kedua-dua pihak kena saman? Betul. Patutnya yang langgar je lah ke macam mana? Tak, dua-dua kena saman. Yang pertama sekali, kalau habuk-habuk tu memang kita boleh cuci. Ada yang cuci gunakan chemical. Berhati-hati. Jangan terlalu banyak chemical dia tembak, lepas tu dia delaykan untuk tembak air kosong, air bersih atau air pipe yang dia nak cuci. Kerana chemical ini akan pergi kepada rubber, akan pergi kepada bush, menyebabkan bush dan rubber ni kembang kerana chemical. Jadi apa yang saya nak syorkan, kalau dia cuci enjin, mestilah cincin tu waktu sejuk, bukan waktu panas. Dan dia cuci cepat-cepat, dia kena tembak dengan air biasa, supaya chemical dan air minyak diesel ataupun apa saja akan mengurangkan stres kepada rubber-rubber tu tadi. Dan apabila yang soalan yang keduanya berkaitan dengan saman langgar saman, dua saman sebab dia langgar dekat double line, jadi dua-dualah kena saman. Atau dia langgar dekat traffic light, dua-dualah kena saman. Kalau yang langgar kita orang belakang, kalau langgar belakang berderet-deret, orang nombor 1 je tak kena bayar. Orang nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, kalau 8 lah kena. Akan kena tindakan. Kena saman. Orang nombor 1 je tak kena. Itu sebab jangan kejar traffic light. Nampak hijau lagi mulut takat ke hijau, tekan lagi laju, kereta kat depan merah berhenti. Mana nak lagi. Nak jaga jarak Datuk. Jarak kenderaan tu, itu paling penting. Betul. Itu pun salah satu bab teknikal pemanduan. Betul. Meninggalkan jarak selamat. Okey, baik, kita